Korang pernah tak jumpa situasi yang buat kita ragu-ragu nak tolong orang? Hari ini aku nak kongsi satu kisah yang buat ramai orang terfikir. Jadi ada seorang pakcik ni nampak budak kecil menangis kat tepi jalan. Seperti kebanyakan orang dewasa yang prihatin, dia cuba nak tolong. Tapi apa yang berlaku seterusnya tu memang tak disangka-sangka. Budak tu awalnya geleng kepala bila ditanya, tapi tiba-tiba dia tarik tangan pakcik tu ke arah sebuah kereta buruk. Dan apa yang pakcik tu jumpa? Dua orang budak lain yang terkurung dalam kereta tu lemah dan ketakutan. Tolong kami pakcik lau, dia tinggal kami sini, dia nak datang balik malam nanti, bisik salah seorang budak tu. Pakcik tu tak tunggu lama terus telefon polis. Dan tahu tak apa yang polis jumpa? Rupanya budak-budak ni diculik dari tempat yang berbeza. Bayangkan kalau pakcik tu pilih untuk tak ambil peduli, mungkin lebih ramai lagi yang akan jadi mangsa. Ini bukti yang kadang-kadang niat baik kita boleh selamatkan nyawa orang lain. Jom kita sama-sama jadi mata dan telinga masyarakat. Kalau nampak sesuatu yang pelik, jangan segan untuk dapatkan bantuan pihak berkuasa. Terima kasih sebab tonton video ni. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah yang membuka mata.